Setiap hari sambil meneruskan usahanya, dia tidak lekang memikirkan dan mencari jalan. Mimpi yang dahulu kelihatan mustahil, kini menjadi arah tuju baharunya. Sesuatu yang terasa lebih dekat, lebih bermakna. 5 tahun kemudian, impian yang pernah dianggap mustahil, kini menjadi kenyataan. Hasil usaha sama dengan wanita misteri yang pernah singgah di gerainya dahulu, Hadi kini berdiri megah sebagai pengarah urusan dan rakan kongsi sebuah syarikat pengeluar kuih-muih sejuk beku yang bukan sahaja berjaya di pasaran tempatan, malah telah menembusi pasaran luar negara. Dia kini bukan lagi sekadar seorang graduan yang mencari peluang. Dia adalah seorang pejuang ekonomi, seorang yang telah berusaha, jatuh, bangkit dan terus melangkah ke hadapan demi mencapai impiannya. Namun perjalanan ini belum berakhir. Dia masih berjuang, bukan hanya untuk kejayaannya sendiri, tetapi untuk membesarkan perniagaannya, untuk membawa kuih-muih warisan Melayu ke seluruh dunia dan untuk membuktikan bahawa kejayaan bukan terletak pada segulung ijazah, tetapi pada semangat dan keberanian untuk bermula. Hadi tersenyum. Dia tahu perjalanan hidupnya baru saja bermula. Sekian.